Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Halimatul Saadiah binti Muhammad Mahdi, pegawai syariah di Bahagian Latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, berperanan sebagai penyelaras bagi program online legal klinik pada tahun 2026. Hakimlah seorang penimbang tara. Penimbang tara yang mana mahkamah lantik untuk mengendalikan isu-isu antara pasangan suami isteri. Tak perlu rasa takutlah. Betul. Masyarakat kat luar sana tak perlu rasa takut nak pergi memfailkan kes di mahkamah syariah. Kenapa you tak ikut perintah ni? Kan sebab takkanlah RM300 untuk seorang anak pun you tak mampu. Kata pergi outstation Ustaz. Outstation manjang. Outstation. Tapi balik rumah tu lagi. Ada yang bergaduh, ada yang kata apa disebabkan harta ni adik-beradik putus silaturahim. Mahkamah akan berhati-hati untuk mensabitkan pelepasan talak melalui media sosial ni daripada daripada suami-suami di luar sana. Dalam itu perlu ada keterangan utama, soal balas, soal semula saksi dan sebagainya. Kalau ada isteri-isteri yang teraniaya di luar sana, kalau ada dipukul oleh suami, sila ke klinik-klinik kesihatan, pergi hospital, buat check up, ambil gambar, buat laporan polis. Apabila seorang suami melakukan keganasan kepada isteri, maka mahkamah boleh mengarahkan suami itu keluar daripada rumah itu dan mengarahkan isteri untuk duduk dalam rumah kelamin itu. Apabila berlaku perceraian, maka dia akan timbul tuntutan selepas perceraian, antaranya adalah harta perceraian. Segalanya tentang anda dari kami untuk anda. Saksikan sesi online legal clinic secara langsung hanya di laman Facebook rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan dapatkan perkhidmatan e-konsultasi daripada kami sekarang.